Assalamualaikum. Hai, bertemu kita lagi. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala telah diizinkan aku untuk bersama dengan para sahabat, para followers dan juga para viewers. Dan aku doakan mereka yang ditakdirkan atau diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala melihat video ini, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan, dan apa saja ujian Allah akan memudahkan. Okey, baik. Sebenarnya hari ini aku nak sampaikan satu video berkenaan tajuk yang berat, berkenaan tajuk di atas lah. Okey, dan ini akan menjawab kenapa kebelakangan ni aku macam slow sikit. Sebenarnya benda ni aku dah dapat beberapa ketika lah, cuma aku diamkan. Okey, dan aku bagi penjelasan cara kasar. Percaya, tak percaya tak apa, dan boleh skip saja, aku tak ada masalah. Aku okey je. Tapi kalau kau nak tahu cerita sebenarnya, dengar sampai habis, insya-Allah nanti kau akan tahu kenapa kebelakangan ni aku slow. Okey, bukan pasal ada apa-apa ke, tak ada. Aku tak heran semua tu. Okey, dengar betul-betul. Ia berkenaan dengan petunjuk yang aku dapat dalam beberapa ketika lah. Kan, ada yang sebab sebelumnya ada sahabat-sahabat yang tanya kan, adakah petunjuk-petunjuk yang aku dapat apa semua kan? Ada, tapi sebenarnya aku tak nak cakap banyak. Ada beberapa lagi tapi aku tak cakap. Cuma ini yang aku rasa mungkin dengan rasa berat aku akan kongsi lah kat atas. Okey, yang aku dapat petunjuk pada masa tu adalah aku bersama dengan beberapa orang. Tak ramai, aku ingat tak ramai. Okey, dalam perjalanan naik ke gunung, okey. Naik ke gunung. Jumlah tak ramai, aku ingat. Aku dengan keluarga aku dan juga beberapa orang yang aku tak kenali lah. Mungkin aku jumpa dia orang tu mungkin first time, pertama kali ke apa kan. So aku naik ke puncak gunung tu. Okey, nak dijadikan cerita, sebelum aku sampai ke puncak gunung tu kan, aku melihat dalam perjalanan aku macam ni, aku jalan lah, nampak jalan dia nak naik ke gunung. Sebelah sini ni macam satu tempat macam agak rata sikit kan. So aku nampak junjungan besar kita lah. Junjungan besar kita sedang dalam keadaan selepas berdoa ke, aku ingat macam tu lah. Lepas berdoa kan, ya, sampai berdoa dan dia macam sebelah sini, aku nampak lah dia sebelah sini kan, sebelah kiri. So aku naik sampai ke puncak dengan beberapa orang tu. Dan aku biarkan lah baginda junjungan besar kita tu, dia tak sampai gunung tu, dia hampir sampai gunung, antara puncak, hampir puncak lah dia macam tu, tapi dekat situ. So aku dengan beberapa orang lah sampai teruskan perjalanan. Aku nampak dia, aku kenal, bukan buat untuk yang mungkin rasa macam curiga. Ini bukan pertama kali sebenarnya aku jumpa atau mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ini sebenarnya kali kelima sebenarnya. Dan kali ini mungkin nak tajuk yang agak serius lah, sangat serius. So aku teruskan perjalanan dan hampir aku sampai ke puncak tu. Buat pertama kalinya aku mendengar suara orang merintih, melirih, terseduh-seduh. Suara lembut, halus tapi serak, terseduh-seduh. Macam tu lah lebih kurang. Jadi aku yang dengar suara, semasa aku dengar suara itu, dan suara tu datang daripada junjungan besar kita lah. Okey, dan aku tak boleh tahan tu. Aku menangis juga masa tu. Dan tapi dalam keadaan menangis tu, aku teruskan perjalanan. Okey, sampai ke puncak. Okey, mungkin ramai tanya apakah maksud dalam petunjuk yang aku dapat terbaru inilah. Okey, bagi tafsiran aku yang tak pandai ni dan tak sebab orang di luar sana tu, mungkin tak ramai lah nanti yang akan bersama dengan aku nanti. Mungkin tak ramai yang bersama dengan aku. Seperti aku cakap pada sebelum ni kan, mungkin tak ramai lah. Walaupun aku dah
cuba sedaya upaya dan menjadikan asbab mengeluarkan minyak warisan unggal tu, supaya untuk mudah aku berhubung dengan korang pada satu masa yang ketika yang sesuai. Mungkin aku rasa tak ramai, dan aku meneruskan perjalanan lah sampai itulah, sampai gunung. Kalau korang dengar korang masih mengonta-menangis, bergonta-gonta ni, aku tak boleh bayangkan. Aku boleh terngiang-ngiang je, terngiang-ngiang. Walaupun dia tak bercakap, tapi aku dengar dia menangis lah. Dengar tergesak-gesak, tersedu-sedu. Suara dia halus, agak kasar. Suara halus agak mungkin lepas. Tahulah, macam kita lah kalau kita menangis tersedu, ikhlas apa semua kan. Itulah yang aku nak sampaikan. Dan itu adalah sebab kenapa aku slowkan perjalanan aku. Okey, dan jika aku, orang kata, tak berapa aktif dalam live ke atau apa ke, aku banyak lagi benda nak fikir depan ni. Dan untuk pengetahuan semua, mungkin dalam video ni aku nak bagi tahu lah, minyak warisan unggal akan aku buat sampai ke batch ke-40 saja, sebab melalui tanda itulah. So habis saja batch ke-40, aku akan stop dan aku akan fokus tentang beberapa perkara yang aku nak buat lepas ni. So yang warisan unggal tu aku akan buat sampai batch ke-40 je. Sekarang dah 38, 39, aku nak on the way. Dah siap dah, Cuma dah tak banyak, dia pun dah beli banyak. Aku pun sekarang buat tak banyak dah. Bukan pasal apa, sebab aku pun dah macam aku ada kerja lain. Okey, 40 ni aku dah nak siapkan dah. So habis ke 40 aku stop tamat lah semua Mungkin stop dan jangka masa berapa lama aku tak tahu. Sebab kalau aku buat benda berkeras sekalipun, kalau ikut daripada mimpi aku dapat tu pun agak satu benda yang sia-sia kan. So aku doakan yang terbaik untuk korang semua. Semoga Allah memudahkan urusan kita semua Baik, aku gerak diri dulu. InsyaAllah apa-apa boleh DM aku, jangan soalan-soalan yang tertentu saja. Kalau aku nak jawab, tak jawab sudah, itu urusan aku. Okey, terima kasih kerana selama ini telah bersama dengan aku. Okey, ingat aku buat sampai ke 40 je minyak warisan unggal. Lepas ni aku tak buat lagi. Mungkin aku tak tahu lah, aku nak balik semua, aku tak tahulah. Sebab dapat melalui mimpi tu aku rasa macam something terus aku rasa macam berat ke belakangan ni. Okey, aku gerak dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.